bayangkan kan, dalam bilik aku putih, lupa bilik aku hitam. Nasib aku tak baik, aku jatuh sakit. Allah. Okay. Aku kena influenza. Faham. Tubuh tering kan. Aku terbayang muka anak-anak aku tau. Aku ada stage fright tau sebenarnya. Serius aku cakap kau, benda macam tu pun aku tak tahu nak jawab apa kan. Faham. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Kita enjoy. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Tak Potong, podcast yang sebenarnya potong juga. Aku tengok kau potong. Kantoi, aduh. Ingat tak nampak. Alamak. Hari tu aku kata tak potong, waktu kau potong. Aku yang betul-betul tak potong. Tapi aku dah start potong sikit lah. Sebab kadang-kadang editing aku ni gagal juga. Dia macam ni. Apa sebab aku tengok macam panjang sangat ni, potong lah mood. So aku potong. Okay. So baru-baru ni aku ada tengok cerita yang sebenarnya aku dah ready nak benci. Ya, aku dah ready nak benci. Sebab aku sebenarnya tak suka, ada dekat dalam review aku pun aku cakap, sebenarnya animation dia aku tak berapa suka sangat. Sebab setuju. Dia potong mood aku nak tengok Doraemon. Sebab kadang-kadang dia lepas, dia sebelum cerita yang animation yang aku nak tengok dulu lah masa tahun 90-an. Dia actual yang kita nak tengok. Actual yang nak tengok kan. Tapi bila aku tengok filem dia, aku terkejut. Yang aku agak puas hati dengan cerita dia. Betul. Aku sebab kau tarik aku untuk tengok juga cerita tu. Walaupun aku sebenarnya memang tak ada plan. And bila aku tengok, sebab aku tahu sikit lah origin cerita tu awal-awal. So bila kata aku tengok filem tu, jujur aku cakap, yang ni pun aku dah cakap dekat aku punya followers aku. This is much better origin daripada yang sebenar. Betul. But we respect the first the original cerita lah kan. But this one elevate cerita tu supaya dia jadi lagi solid, jadi lagi fresh. Cerita apa ni? Aku peluang ni. Macam cerita lain. Cerita apa? Apa kata kita perkenalkan pelakon dalam cerita ni? Oh my god, aku setuju betul. Kau kenal kan? Ya, saya nak perkenalkan Cik Nas. Dalam ni dalam filem ni kita kenalkan diri sebagai Nas Muammar. Nas Muammar, betul. Sebenarnya Nas Muammar Zar. Muammar Zar. Kau ingat sebab apa? Sebab Datuk Remi Sakbahan. Nama tu. Dekat dalam behind the scene. Nas Muammar Zar nama kau Before that, thank you for coming. Jadual memang sangat padat sebab sangat lepas padat. ni terus fly pergi tempat lain pula. Betul. Tapi Nas tetap juga bagi masa untuk kita kan. So okay Nas. Sebelum tu, Assalamualaikum. Dapat. Okay, so macam mana aku kenal Nas ni? Dulu masa aku belajar kan, aku ada senior. Okay. Aku ada senior. Lepas tu semua orang hype senior ni tau. Macam dia ni Bob. Zahir Azin. Bob. Lepas tu Zahir Azin ni kadang-kadang datang dengan Liana Jasmine. Lepas tu aku cakap, kenapa diorang ni poyo sangat? Bukan poyo lah, tapi macam kenapa orang hype sangat? Oh, kau tak tengok ke cerita kami ni apa benda semua kan? Lepas tu macam okay lah, kenapa best sangat cerita ni? Lepas tu aku pun pergilah tengok. Rupanya dia cerita pasal indie band lah. Indie band dan sebagainya. So memang benda tu relatable kat aku. Tapi itu bukan macam mana aku kenal Nas. Memang aku tengok itu prequel dia. Tapi sebenarnya sebab aku pun musician dulu. Kan, aku pun main indie band juga semua tu kan. Dan aku tengok banyak kali aku tengok Mamat ni. Aku tengok dalam band Dragon Raid kalau tak salah aku. And then masa tahun 2010 aku ada berkecimpung sikit dalam bidang buat lagu sikit lah kan. And masa tu aku memang minat dubstep dengan brostep. So bila aku buka SoundCloud, dia ni ada lagi. Ada juga buat lagu-lagu yang sama. So kadang-kadang macam okay juga sample ini, dia buat lagu Optimus Prime something lah. Aku ada ingat benda tu. So itu daripada persepsi aku. Tapi untuk Nas, now Nas dah jadi apa? Dah fully berlakon ke ataupun still banyak lagi benda yang Nas buat? Okay, sekarang ni aku memang dah full time lah berlakon. So aku stop, dah decide untuk stop menjadi ahli muzik DJ pada masa PKP berapa tahun yang lepas. Alright. Sebab around 5 years ago lah. Yes, sebab aku rasa aku banyak buat dua benda dalam satu masa. Yang aku rasa
kalau aku nak jadi betul-betul bagus, aku kena fokus dekat satu saja. Jadi aku pilih dalam bidang lakonan lah. Sebab masa aku DJ pun, aku dah lebih kurang 18 tahun DJ daripada umur aku 17. Jadi aku rasa dah lama sangat dan aku rasa umur aku pun dah catching up. Aku dah tak boleh nak berjaga malam. Aku nak kena bangun pagi sebab aku kan sekarang ni seorang ayah. So memang rutin seorang ayah, bangun pagi, hantar anak pergi sekolah semua kan. So aku tak boleh dah nak hidup lifestyle macam tu. So irony lah sebab dalam filem Keluang Man, Borhan kena jaga malam. Itu ada. Tapi okay, nak tahulah pasal transition tu daripada musician pergi ke actor. Dia sebelah-sebelah lah, tapi macam kata tu macam Nas dah orang kata tu dah sebati dah dengan muzik kan. So bila kata transit pergi ke berlakon tu, susah tak? Ataupun macam kata, "Ish, ini aku buat keputusan betul ke tak ni?" Dia macam tu. Okay. Sebelum ni, masa aku buat dua benda dalam satu masa, kan, aku juggle tau. Maknanya time shooting, pergi shooting. Lepas tu, bila habis shoot, aku akan terus pergi ke gig, perform. Kan, dan bila habis dalam 3-4 pagi, kan dah tak sempat nak balik rumah. Kan aku terus pergi ke set, aku tidur dalam kereta. So itu aku punya rutin. So aku rasa bila dah lama buat macam tu, aku rasa macam tak healthy lah. Kan, betul. Kan, bayangkan aku pergi shooting tak mandi, kan, gosok gigi je. Okay, Dulu. Nak lagi. Ada make up. Tapi aku rasa benda tu dah tak work lah untuk aku. Aku rasa transition untuk ke full time actor tu lagi elok kalau aku tak bawa DJ sekali lah. So aku rasa macam aku perlukan rehat yang secukupnya, masa dengan keluarga, dan time untuk aku berkarya menjadi seorang pelakon tu aku rasa lebih banyak sekarang daripada aku terkejar-kejar. Betul. So pada anak Nasti, pada anak Art, pada bakal anak J, tolong ingat, tolong tengok video ni, ini pengumuman kami tau. Betul. By the way, aku sebenarnya nak tambah lagi kau punya prequel tadi tu. Dia ginilah sebenarnya kan. Dia sama juga macam tadi kita ada cerita pasal makcik nasi lemak yang nampak macam tak teruja tengok Nasti. Tapi sebenarnya dalam hati macam berbunga-bunga kan. Jujur aku cakap, aku pun macam tu kat sebenarnya. Dia macam, bro, aku beli buku skrip kami bro. Oh ya ke? Yes, masa zaman dia keluar tu. Filem memang ingat sampai sekarang kan. Because of orang kata tu nampak chemistry antara Nasti dengan Bob, dengan Liana Jasmine, dengan aktor-aktor sikit kat dalam yang rambut panjang sikit siapa dulu? Syarul Izani. Okay. Cerita dia, kita orang ni semua adalah budak-budak yang baru nak berkecimpung dalam lakonan. Jadi kita orang ni boleh dikatakan tak tahu sangat pun pasal teknikal berlakon. Kan, contohnya macam marking, bila kamera dah pacak tu, kan marking kat mana, kan masa DOP suruh kita orang berdiri, kita orang main lari-lari. Memang selalu kena marah masa tu. Anak-anak lah. Konti tak tahu apa. Kan, apa tu konti? Kan. Lepas tu ada time tu bila tengah shoot, rambut tengah panjang, kan dia pergi potong. Lepas tu lari konti. Kita orang terasa. Sebab kita orang pernah kena maki pasal benda tu. Betul. Nasib baik sekarang dah botak, so konti tak ada masalah. Nasib baik untuk aku kan. So tak tahu tau benda-benda teknikal ni. Aku pernah kena marah dulu tau. Sebab masa tu kita orang shoot filem kami, kan, kita orang stop dekat aku dalam bilik. So bila sambungannya adalah aku keluar bilik. So masa stop cuti tu, kan, aku pergi bercuti pergi pulau. Gap lama lah. Lama, seminggu. Lama. Kau bayangkan, kan, dalam bilik aku putih. Lupa bilik aku hitam. Memang teruk lah. So memang level tak tahulah cerita dia kan. Ya, betul. So masa tu, tapi yang bestnya kan, bila kita orang baru, kita orang belajar sama-sama. Belajar sama-sama dan kita orang banyak bermain di set. Kita explore karakter, main kan. Yang lama-lama bila aku dalam industri ni, aku sedar benda tu tak ada tau. Macam makin kurang. Bila aku jumpa orang pelakon-pelakon lain, dia orang lagi lebih serius, lebih method kan.
sifat nak bermain dekat set ni, aku rasa untuk akulah, aku rasa macam tak dapat lagi dengan orang ni. So aku dapat dengan geng-geng kami ni je. So yang aku rasa sebenarnya itulah essence dia, dia punya formula dia untuk dapatkan chemistry yang lagi mantap lagi mantap. Faham, yes. Kau kena pergi ke set, kau kena loose, kau kena relax. You need to have fun. Have fun. Yes. Provided buat research lah. Betul. Provided maknanya kau kena tahu karakter kau, dah baca skrip semualah. Yes, Dia bukan kosong, lepas tu pergi pun kosong, memang kena maki lah. Kan? Betul. Tapi rasanya macam kami tu, if you ask me, itu memang satu naskah yang legend lah. Legend. Kan? Sampai sekarang kalau kata kita tengok pun, kita masih lagi boleh layan. Kan? So macam Nas pun. Kau cakap pasal kami, aku nak sekejap, sikit je nak tanya. Kereta tu kau simpan kereta yang dah cerita kami tu? Tahu kan, itu kereta aku. Sebab hari-hari nampak macam, mana aku pernah tengok kereta ni lah. Macam kenal. Macam kenal. Just in case korang tak tahulah, sebenarnya aku dengan Nas ni berjiran. Beza satu blok ke? Beza satu blok. Tapi tak tahu, selama beberapa tahun aku duduk kat sini, aku tak tahu pun dia duduk sini. Dah berapa tahun dah aku duduk sini? Daripada 2016. More than 10 years kan? Almost 10 years lah. Almost 10 years. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi tu dia macam dia ni apa side track sikit. Aku rasa jodoh macam kata Nas dengan kau, maksudnya bukan jodoh kawan lah. Kan? Mungkin bersahabat dan semua kan. Aku rasa lebih kurang sama macam kita dengan P-Andre. P-Andre bro, kita orang masa zaman kita orang baru lepas SPM lah, kita ada buat macam praktikal. Macam aku praktikal dekat office pakcik dia. So kita orang selalu jumpa P-Andre. Dekat masjid, dekat time Jumaat. Betul. Lepas tu bila kata kita masuk dalam industri ni, antara orang yang kita behind the scene je. Tapi selalulah jumpa dia dekat luar, and then macam kerap jumpa. Lalu tahu apa jadi bro? Apa jadi? Dia jadi paksu aku. Dia jadi paksu aku. Dia paksu kau? Ya, dia kahwin dengan maksu aku. Lah. Jodoh dia dengan kita orang, dengan aku macam tu. Faham. Mana tahu nanti anak nasi jodoh dengan anak aku. Betul. Kemungkinan anak kau umur berapa? Seorang 11, seorang 3. Lebih kurang lah. Anak nombor 2 aku 9. Yang nombor 3 tahun. Mana tahu? Mana tahu kan. Tapi itulah orang kata. Tapi bukan kami paksa lah. Bukan kami paksa lah. But anyway, first of all, kita nak ucapkan congratulations dekat Nas. Sebab Nas pegang satu watak yang sebenarnya jadi idaman ramai. Oh ya, betul. Yes, kalau kau tahu Ais Syaukat Fonseca, yang kita punya wrestler. Ya betul. Dia sangat-sangat berimpian untuk dapat watak Keluang Man ni. Dia pernah buat filem pendek dulu. Dia jadi Keluang Man, which is memang action pack lah kan. So bila kata masa Astro Shaw, dia buka uji bakat nak mencari Keluang Man. So everyone encourage him untuk pergi dapatkan watak tu. And of course you know lah, orang suggest Jeb kan, and then Jeb, lepas tu Beto dan sebagainya. And bila kata announcement tu, memang kehadiran Nas mengejutkan ramai pihak. Oh ya, betul. Itu tak dinafikan lah. Wow, Nasty berlakon jadi Keluang Man. Ya. So soalan dia, how do you land the character Borhan tu? How? It started with sama lah macam Aish. Kita orang semua dapat berita advertisement tu daripada social media, kan, mencari pelakon utama Keluang Man. So syarat-syarat dia berumur 18 tak silap sampai ke 40 tahun, dan hantarkan video berdurasi 3 minit. Kenalkan diri dan bagi 4 emosi dengan dialog sendiri. So waktu tu Nas umur 22. Tu kind. Masa tu aku fikir ni okey ni kan. Umur sampai 40 tahun. Aku masa 39. Ada canan ni kot kan. Sempat ni. So aku pun tak tunggu lama. Aku terus nak buat video tu. Ada benda jatuh. Honda.
Okay. So aku pun terus nak buat video tu, tapi nasib aku tak baik, aku jatuh sakit. Allah. Okay. Aku kena influenza. Okay. Jadi aku terlantar dekat atas katil selama 8 hari. Okay. So aku punya minda masa tu memang berbolak-balik, memang nak kena bangun juga, nak kena buat video ni. Faham. So lepas aku baik je, recover je, kan, aku punya selera datang balik. Aku nak makan. Oh, okay. Masa tu aku memang teringin nak makan burger tau. Alright. Burger yang besar, gourmet, yang triple patty. Macam wood fire macam tu kan. Macam, wui, ni dapat ni sedap ni kan. So terlintas untuk aku fikir, okay lah, aku nak pakai dialog ni lah untuk aku punya video ni. Kills two birds in one stone. So aku fikir, okay lah, aku letak, saya suka makan burger dalam 4 jenis emosi. So aku letak happy, saya suka makan burger. Ada yang marah, saya suka makan burger. Dan terkejut, saya suka makan burger. Alah sedih, saya suka makan burger. Dengan perkenalkan diri lah. So, hantar dengan harapan yang mungkin aku akan dapat attention diorang lah. Sebab aku tahu mesti ramai hantar ni kan. Betul. So alhamdulillah dapat attention diorang. Itulah orang kata, apa nama tu, awal-awal Allah bagi dugaan dulu. Influenza. Sakit influenza. Sakit, aku pernah kena juga. Dia kena scam tu. Dia macam bila ada hari kau rasa kau dah baik. Time masuk petang, tiba-tiba dia datang balik. Ya Allah, seksa. So, lepas tu nampak kan, kata lepas apa dugaan tu, Allah bagi rezeki macam tu je. Tapi ujian tu untuk proses audition tu dia tak habis kat situ je. Okay. Dia ada 4 fasa. Itu the first phase lah. Itu baru first. Oh my god. Tapi di first phase pun, aku ingat siapa yang pernah pakai teknik dia ni. Christoph Waltz. Christoph Waltz. Yes. Yang masa dalam Inglourious Basterds. Inglourious dengan Django Unchained. So macam, ini level Hollywood Betul, pakai yang tu simple kan. Itu Oscar winner kan. Dia mau pakai, ni boleh Oscar ni. Yes. Aku tak terfikir pun yang Christopher Waltz hantar video macam tu kan. Tapi aku punya intention sebenarnya, aku nak bagi diorang recognize aku je. Sebab aku tahu kalau aku cakap macam, saya dah buat filem ni, saya dah buat filem tu, buat apa dia nak tahu kan. Diorang boleh Google aku je. Betul. Kan? So aku rasa everyone knows. Diorang nak, it's just one touch dekat internet je. So aku fikir, betul. Baik aku kenalkan diri aku, baik aku tunjuk siapa diri aku kan. Yes. So itu aku punya logik je lah kan. Right. So lepas tu dugaan second phase. Okay, second phase pula, bila dia orang sudah datang ke satu tempat ni kan, aku punya pemahaman aku, casting ni adalah satu bilik office, satu kamera, casting director, dan aku akan one on one lah dengan casting director tu. Betul. So throughout aku punya experience as an actor, itulah yang aku selalu buat. Ya, typically memang macam tu lah kan. Typically memang macam tu. Jadi bila diorang sudah datang ke MMU, aku fikir mesti ada office kat situ kan. Tapi ditulis situ auditorium. Wow. So aku fikir mungkin dalam auditorium ada office kan. So masih lagi. So fikir bersangka baik kan. So bila aku sampai je dekat pintu entrance tu, aku nampak Syahrul Izzani. Macam dia tunjuk aku kan. So dia kata dia baru nak buat kan. Aku cakap okay, aku pun sama lah. So yang receptionist tu bagi aku secebis skrip dalam filem tu. So aku hafal. Letak aku dalam satu bilik kosong yang kecil kan. So aku pun duduk situ, aku hafal skrip, dan tiba-tiba seorang kru ni keluar daripada satu lagi pintu bilik daripada belakang. Panggil aku kan. So aku pun ikut dia. So dia bawa aku menuju ke belakang auditorium tu. Follow je lah yang backstage tu kan. Follow. So nampak tangga. Dia suruh aku naik tangga. Dia kata silakan. Depan ni. So aku naik tangga, sampai-sampai tengok depan. Ya Allah, stage. Stage baik. Stage, kau tahu tak stage yang orang stage theater kan? Aku macam ya Allah kan. Tengok ramai gila orang dengan kamera, pacak kan. All of them crews lah, bukan ni lah. Orang-orang Astro, orang besar Astro. So nampak Anwari macam ni dengan producer kan. Anwari pula tengok aku macam ni. Macam tu tau. Aku boleh nampak reaction macam tu. Aku macam okay, ni masak aku ni kan. Faham. So kat atas stage tu dia letak satu kerusi dengan satu spotlight pancar kat muka aku kan. So aku pun
perform je lah kan. Tapi aku ada stage fright tau sebenarnya. So aku just stay compose, aku perform je. Tapi bila aku dah habis perform, Anwari tengok muka aku macam ni tau. Up lagi. Okay. Aku dah macam aduh, aku buat je lah. Tapi sebagai seorang performer, bila kita dah dibetulkan macam tu, tengok reaction director macam tu, aku tahu aku tak perform ni kan. So dia belum bagi lagi lebih. Aku satu benda yang menjadi halangan aku adalah aku punya stage fright tu. Aku goyang sebab aku bukan pelakon teater. Faham. Aku ni pelakon kamera yang ni kan, pelakon filem. Jadi bila dah sampai ke stage tu, aku punya expectation tak sampai. Bukan tu yang aku gambarkan. Jadi aku terus jadi sebab dia lari kan. Lari kita apa yang kita plan. Ya, dengan lari dalam bidang. Betul. Dia kan bidang aku kan. Jadi conclusion dia aku tak perform lah cerita dia. Okay. Alright. So Anwari cakap okay, thank you kan. Alamak. Thank you. Sakit. Itu ayat yang selalu kena kan. Dia very politely sakit. Dia konsep dia don't call us, we call you. Betul. So aku tahulah ni kan, ni aku rasa kalau aku tak perform macam ni, memang tak call lah ni kan. So aku masuk kereta, aku macam geram lah, macam frustrated lah. Tak, sebab aku tak perform ni. Tubuh teringat. Understand. So aku pujuk diri aku, let go kan. Ni satu fasa yang mungkin sebagai seorang pelakon aku kena belajar. Belajar untuk terima kelemahan aku kan. Mungkin lepas ni aku improve balik ke apa kan. So jap nak mencelah sikit. Yang pujuk tu Halim Osman ke siapa? Sebelum tu Halim Osman tak sampai lagi. Okay, lepas tu ada lagi lepas tu. Lepas tu habis kat situ, aku balik rumah, aku macam down kan. So aku pujuk diri aku cakap tak apalah, let go lah kan. Mungkin ada rezeki lain lah. Faham. Tapi lepas minggu macam tu diorang call. Diorang kata aku shortlisted lah untuk ke fasa ketiga. Alhamdulillah. So fasa ketiga ni yang aku tahu daripada 300 lebih orang, diorang dah narrow down ke dalam mungkin 20 orang macam tu lah. Tapi masa yang phase second phase tu, tahu tak berapa ramai yang audition juga untuk Clawman? 300 lebih. Masa tu 300 lebih? 300 lebih. Dan nama-nama besar pun yang bila aku keluar daripada auditorium tu adalah kru-kru yang kenal aku kan. Lepas ni nama ni pula datang. Lepas ni nama ni aku goyang lah. Dia pun aku tengok dia macam terima kasih menambahkan sakit ni. Kan. Itu lebih kurang even kalau aku macam tu ada tiba macam Jay kau nak berlakon ni ada Jay lagi sebab lepas ni ikut ni, lepas ni Johnny Depp. Memang rasa macam tak dapat tu kan. Memang tak membantu lah. Tapi Alhamdulillah diorang call, diorang kata aku pergi ke fasa ketiga, iaitu kena pergi ke production house, pasal production, studio production Anwari. So aku pergi kat situ, sampai situ aku nampak lah yang nama-nama yang shortlisted ni kan. Aku macam memang semua yang muda-muda, yang handsome. Aku terus macam aku tak handsome siapa. boleh spill antaranya. Ya ramai. Alah macam Miru Aiman ada. Lepas tu Nadir ada. Dah lalu tinggi-tinggi kan. Terus tengok inilah patutnya Clawman tinggi, kurus yang dia orang nak ni kan. Betul. Kau dia aku dia pendek. Ni handsome. But on orang kata tu spoiler sikit lah kan, on panggil apa, dalam Clawman, jika dalam Clawman at least diorang ada jugalah. Kan? Diorang ada jugalah. So okay lah, fast forward kan. So turn aku pergi lah naik atas, aku duduk dengan Anwari. So masa tu lah aku rasa yang okay, aku boleh perform lah. Sebab itu yang aku expect, kamera kecil, one on one dengan director. So aku dapat tunjukkan apa yang aku punya pemahaman aku lah pasal karakter Borhan ni. Kan. So bila kita orang duduk tu, kita orang ada satu long conversation tau. Yang kita orang kupas kan. Yang buat aku rasa macam aku ada chemistry dengan dia ni kan. Tapi masa tu tak confirm pun aku dapat ke tak. Tapi conversation dengan director tu jadi macam best. Sebab aku dengan Anwari tak pernah kenal sebelum ni. Okay, baru nak tanya pernah
Tak pernah. Dia dalam circle lain, aku dalam circle lain. Tapi aku pernah dengar nama dia. Kan dia buat Pascal, lepas dia buat Polis Evo kan. Adalah terdetik macam aku nak kenal siapa Mamat ni kan. So bila aku duduk dengan dia, kita dapat borak. Ada chemistry tu macam dia tanya aku jawab, aku tanya dia jawab kan. So macam dia borak panjang ni. Ngam ah. So bila dah habis session tu macam biasa lah. Okay, thank you. Dapat yoga kan. Tapi sebelum tu lah, sebelum kita step back, sebelum pergi ke phase 3 tu, masa dapat call ataupun masa pergi ke audition tu kan, waktu tu apa Nas punya confident level tu, is it dia datang balik ke ataupun macam kata Okay, kalau nak ikutkan sepanjang proses ni, dia confidence tu dia kejap ada, kejap tak ada. So bila diorang masa yang lepas habis yang nombor 2 tu kan, confidence hilang. Gone. Aku rasa macam aku ni memang tak boleh pakai punya pelakon lah. Macam tu lah. Aku rasa down gila. Aku rasa macam aku ni apa aku buat selama ni kan. Macam tu lah dia punya down tu kan. Tapi bila diorang call, terus naik balik confidence. Macam boleh jadi ni kan. Datang balik roh tu lah, semangat datang balik. Aku mungkin lah aku kot kan. So dia macam tu lah, back and forth. So yang nombor 3 pun sama. Bila dia cakap thank you, walaupun aku rasa best, tapi aku tak tahu jawapan dia. Sebab uncertain sebab dia orang takkan cakap bila dia nak call. Betul. Konsep dia we call you. Faham. So aku pun back to confident hilang. Betul. Tunggu bangun tidur tengok phone, tak ada orang call. Kan besok tengok phone tak ada orang call. Anak aku panggil baba aku termenung macam. Faham. Betul-betul method acting ada sebab dia punya kata bohong macam tu. Betul kan. So lepas tu bila kata dapat phase yang keempat lah kan. So yang phase keempat tu, is it like you are the only keluang man ataupun you are the only candidate yang dipanggil ke, ataupun waktu tu ada lagi? Yang aku tahu masa masuk fasa keempat tu adalah aku dengar daripada sources aku kan, yang aku antara top 3 lah. So sebelum kita backtrack balik, masa fasa ketiga tu dah lepas kan, aku satu hari tu aku tengah tunggulah macam biasa kan, tengok phone tak ada call. So, aku pun move on dengan life aku lah, buat macam biasa. Tiba-tiba dapat call daripada Anwari. So director sendiri call dia call. Tapi kan sebelum tu aku tengah main game, aku macam fikir macam scammer kan. sebab dia kan dah banyak kali tau nombor macam ni yang private number call aku, tiba-tiba cakap daripada pos laju lah, ada parcel lah. Kadang-kadang aku dah sampai malas nak layan kan. Tapi somehow aku angkat juga kan. Aku nak tahu kat siapa kan. So masa tu aku tengah main game, aku letak loudspeaker. Siapa ni? Ni bos kau. Ni bakal bos kau ni. Aku tengah main Diablo kot masa tu kalau bos. Pak kan. Lepas tu tekan speaker, dia tahu Assalamualaikum bro, ni Anwari ni. Aku terus letak tutup game tu kan, terus cakap dengan dia lah. So dia cakap okay bro, daripada side kita orang dah pilih you lah. Ni untuk side production. Okay. Oh, side production. Belum certain lagi. Belum confirm lagi. Tapi kan bro, you kena convince the bosses. Aduh. So yang marketing team ni. Itu bukan phase 5 dah. Itu apa, boss phase. Itu paling boss phase. Final boss lah. Final boss. So dia kata okay, nanti dia akan call untuk set up meeting semula. So bila dapat tahu tempat kat mana, aku pun pergilah kan. So dia set up satu tempat ni dekat kedai makan yang eksklusif, yang kecil, yang kat Bangsa, yang ni lah, hipster lah. Hipster yang have ni lah. So aku sampai sana kan, aku dikelilingi oleh semua bos-bos Astro. Yang bahagian marketing, betul head boss. Lepas tu bahagian content. Semua ada lah, semua menghadap aku kan. Aku duduk tengah ni. Aduh. Kan. Atau Anwari sebelah aku. Lega sikit kan. Lepas tu yang big boss tu duduk sebelah sini. Aku cuak Aku cuba nak
compose lah, stay calm kan, relax kan, jangan cakap benda-benda yang bodoh ke apa. Betul, Sebab betul. ni crucial ni. Betul. Kan kalau aku salah cakap kan tak dapat kan naya kan. Yes, ini dah tengah-tengah ni. Kiri kanan je ni kan. Kiri kanan je. Jadi dia orang suruh aku kenalkan diri aku kan. So tell me about yourself semua kan. Aku serius, aku cakap kau benda macam tu pun aku tak tahu nak jawab apa kan. Faham. Dia punya goyang tu kan. Yes. So aku cuba nak jadi as honest as possible lah. Yes. So aku cakap pun sikit-sikit kan. Aku dah rasa macam asal aku macam ni kan. So last ada satu marketing boss ni daripada site marketing kan tanya aku, so why should we give this to you? Aduh. Aku nak jawab sebab aku boleh buat. Bunyi ni aku main dalam kepala otak aku kalau aku cakap boleh buat, bunyi macam belagak lah pula kan. So aku jawab macam mana, aku diam je, aku fikir. Lepas tu terbayang muka anak-anak aku tau. So aku fikir inilah dia jawapan dia kan. So aku jawab lah, aku cakap kalau aku dapat ke tak dapat ke projek ni kan, aku tetap kena keluar cari rezeki untuk anak-anak aku. Right. So itu je mission aku. Sebab aku dah tak ada benda lain dah. Aku memang sebagai seorang ayah, suami kan, memang kita kena jaga family kita. Exactly. So aku rasa itulah jawapan yang paling honest lah, yang aku rasa better daripada aku cakap aku boleh buat ke apa kan. So yeah. And aku rasa bagi aku itu jawapan yang paling baik aku boleh bagi. Sebab the first thing kau kena jadi sebagai seorang ayah lah, hero kepada anak-anak kau. Betul. Aku rasa macam tu lah. I think it's a very good answer. So itu aku rasa itu memang tak plan, memang tak ada aku macam pre-plan ke nak jawab ke. Aku benda tu instinct tau. Yang aku rasa okey lah, inilah dia yang paling honest kan. So bila dah macam tu, dia orang pun okay, we'll give you the answer on Thursday. So aku cakap okey lah. Aku Okay, ada. lega lah. Okay, thank you. I'll call you back. Thank you. Kan aku balik rumah pun aku macam okey. Sekarang aku tahu ada date. Yeah. Exactly. Ada deadline. Ada deadline. Maknanya hari Khamis. So aku pun buat macam biasa lah. Aku teruskan hidup aku, hantar anak pergi sekolah, aku pergi train, pergi gym semua kan. Hari Selasa kan, aku dalam lift, aku dapat miss call daripada Anwari. So, mesti dalam Anwari call ni kan, bukan hari Khamis ke? So tak apa lah, sampai rumah nanti aku call lah. So sampai rumah aku call dia, dia angkat, bunyi dia kan, dia bagi aku macam satu vibe yang tak best lah. Alamak. Assalamualaikum bro. Sorry lah bro, boleh tak kalau aku video call kau? Kan aku fikir kau ni tak dapat ni. Pasal aku tak dapat ni kan. Tapi kejap, kalau tak dapat Aku nak video call. aku nak video call lah. Tak cakap ke kan. Tak apa lah kan. Kau sendiri lah. So video call lah. Dia sambung lah. Bro, sorry bro, aku tak sempat nak jumpa kau kan. Tapi kan bro, kita orang dah decide lah bro kan. Macam apa dia kan, sebenarnya kan bro, dia zoom out phone tu dengan bos-bos Astro semua menjerit, you are our new Keluang man. Aku cakap kau, aku masa tu jam siut. Aku jam, aku tak tahu sebab kau nampak tak, dia orang prank aku siut. Tapi yang video ni ada kan, diorang share dekat Ada kan, sebab macam teringat. Ya. Ada pernah tengok promotion. Ada dalam promotion tu. So my God. aku tak tahu pun yang aku direkod. Tapi sebab aku seorang yang skeptical kan. So aku ingatkan lah benda ni pre-plan je. Bukan, maksudnya memang that is your actual reaction lah. Yes. Genuine reaction lah. Yes. During the exact time. Sebaik dia orang tak tunjuk rupa aku masa tu. Aku dah tak mandi kan, baru pergi gym, rambut serabai semua kan. That's not how I picture it tau. Sebab aku fikir kalau aku nak dapat jawapan apa-apa kan, aku dah mandi lah kan. Dah prepare lah. Well Dah prepared mandi lah. Tapi betul, tapi rasanya kalau kata waktu tu diorang tunjuk Nasty on actual habitat. Mesti diorang kata betul ni Borhan ni. Tak tahu lah. Tapi lepas tu aku ada discuss dengan Anwari kan, pasal yang fasa 2 tu, yang aku tak dapat buat tu kan. Lepas tu dia bagi reason dia. Sebenarnya kan bro, aku pilih kau kan, bukan sebab kau buat apa-apa yang aku suruh atas tu. Tapi sebab kau punya reaction yang kau cuba nak compose, tu yang buat aku rasa macam okey lah. Dia menampakkan Borhan. Bagi dia lah. Kurang bagi dia. Yang aku rasa macam tu kan aku ingat aku tak perform. So dia kata aku tak tengok
performance. Aku tengok karakteristik seseorang tu kan. So aku cakap, oh okay, kalau aku tahu macam ni, tak adalah aku cuak. Tak adalah aku tubuh steering kan. Tapi actually betul juga kalau ikutkan performance. I mean dalam 300 kandidat tu confirm most of them tu memang dah well established. Yang memang orang kata, kalau kata sebut performance tu everyone can do. But the reaction, I guess, behavior reaction, betul. Kan, when you're not acting, I guess, sebagai diri kau kan. So itu yang Anwari punya reason lah kan. So aku macam, oh okay. Okay, so honestly lah, rasa kat sini aku boleh cakap lah. Jujurnya masa announcement Nas sebagai Crewman, honestly aku macam orang lain juga, bukan Jack. Honestly. Tapi at the same time, waktu tu aku ada rasa juga, aku rasa aku dapat vibe apa nama ni, siapa yang Batman Justice League? Ben Affleck masa dia jadi Batman kan ramai gila macam, kenapa pilih dia? Kan? Tapi actually aku rasa Pattinson lagi teruk, lagi ramai kena. Tapi aku Selamat Twilight. Sebenarnya paling teruk Michael Keaton. Michael Keaton. Betul. Sampai orang buat petition tau. Nak cancel dia. Nak cancel Batman. Betul. Ni yang daripada fandom yang true fans yang baca komik Batman, semua nak cancel movie tu because of Michael Keaton. Sebab member bukan superhero apa. Macam Beetlejuice. Yes. Tapi itu lah, macam aku dapat vibe siapa lagi tadi? Otak aku blank. Ben Affleck. Okay. Aku dapat vibe macam Nas ni macam Ben Affleck. Macam kata nampak apa yang casting tu nampak macam kata macam tak kena. But bila dia jadi Crewman, this is the genuine reaction from me. You are the best bukan candidate lah. You are the best choice for Crewman. Kalau kata kita tengok filem tu, kita akan tahu kenapa. Ya, betul. Aku sangat setuju dengan betul. So that's why macam kata that's why sebelum kita orang tengok filem Crewman tu, kita orang tak letak apa-apa harapan pun. Aku dah siap ada tagline lah. Dah tagline dah. Kita orang ada tagline. Kalau kita bagi view kan, Crewman ni lain daripada yang lain. Yang lain best. Yang itu best. Kita orang dah taruh lah kan. Dah plan dah. Kalau cerita ni, macam mana kita nak backup cerita ni? Macam mana backup kan? Tapi rupanya memang jujurnya kita orang tak payah nak backup. Sebab honestly, bila tengok filem Crewman, you are the best choice for Crewman. Dia punya cerita semua tu memang puas hati lah kan. So next soalan. Sebelum tu nak tanya, jadi Crewman, jadi Borhan, bukan satu tugas yang mudah. Sebab aku tengok kalau macam kata pelakon-pelakon lain, bila berlakon dalam satu filem, habis filem, okay, dia ada maybe kalau kata dubbing lah. Kalau tak pun just wait for the film to be completed, then dorang pergi promosi and everything. Macam Nas, dia punya promosi dah start sewaktu announcement dia sebagai Crewman. Kita ada dalam Astro gempak every week. Boleh katakan semua platform Astro lah. Semua platform Astro ada suara Nas as Crewman, kan? So tugas Nas sebagai Crewman ni aku rasa memang dapat rasa lah dunia berat dia. Bukan berat dalam filem je. Dekat luar filem pun berat juga. So how you satu, how you keep up? Yang nombor dua, are you happy with this kind of orang kata tu marketing punya? I think this is what satu-satunya kot marketing filem yang lain daripada yang lain. Betul. Okay, aku boleh cakap sepanjang pengalaman aku menjadi seorang pelakon, kan, aku tak pernah lalui experience ni. Sebab sebelum ni antara aku di offer atau pergi casting, dan casting tu tak adalah sampai viral semua. So orang akan bagi reaction lepas tengok movie tu. Tapi untuk Crewman, kan, bila dia orang announce sebelum movie tu start, kan, aku dah rasa pressure tu. Bayangkan pressure tu dah ada kat atas bahu aku semasa aku shoot filem Crewman. So dengan netizen, true fans yang tak percaya dia, skeptical betul boleh buat, tak percaya alah pendek lah, macam-macam lah. Yang aku choose not to read and watch, tak baca lah. So aku fokus dekat skrip dengan team aku lah. Dan ramai yang beritahu aku macam,
jangan baca, jangan tengok, just kau fokus je karakter kau ni. Betul. So itu yang aku buat. Aku buat according to dalam skrip. Aku build aku punya relationship dengan team aku, kan, make sure that team aku ni percaya aku. Tak kisahlah sekarang ni, tak penting pun apa-apa orang percaya ke tak percaya kat luar, tak apa. Betul. Yang penting team aku, director, producer, kru aku, dia percaya yang aku boleh buat. Untuk aku itu dah cukup untuk aku bawa karakter Burhan ni. So itu yang terjadi. So daripada awal sampai habis, makin kita orang lama dalam set ni, jadi makin bond, makin bonded, makin apa orang kata, lagi gila. Semua nak bagi all out, semua nak bagi 200% kan. Yes. So aku rasa ini adalah satu projek yang paling best sepanjang aku jadi pelakon. Okay, so yang itu pun nak berkait juga dengan ni lah, sebab marketing semua dah level tinggi. Betul. Lepas tu tadi kita bercakap pasal Hollywood, and Roshamno sendiri pun cakap production untuk Clawman ni macam Hollywood, level dia sangat Hollywood. So sebenarnya macam mana dia korang shooting dekat mana, adakah real life location ataupun dah jadi macam kebanyakan maybe dekat luar tu semuanya blue screen, green screen je? Berapa persen studio, berapa persen real? Aku boleh katakan 60-70 praktikal lah. Lagi 30% tu dalam studio, CGI, sebab itu pun bukan sebab kita orang nak. Sebab kalau boleh kita nak elak benda tu, tapi sebabkan ada certain things yang terpaksa pakai. Kan macam contoh meletup dekat mamak kan. Kan takkan nak meletup betul-betul. Betul. So terpaksa kita orang penat pula nak bayar kan. So kita orang combine je lah, kita buat practical, special effects dan juga VFX. So kita kasi dia meriah lagi lah. Tapi itulah yang kadang-kadang yang kita orang terpaksa buat kan. Dan kru kita orang pula dalam tim Clawman ni, aku pun terkejut bila aku dapat tahu yang kita ada 1,000 orang 1,000. Wow, ramai gila. Ramai. 1,000 orang dalam tim Clawman. Ya, selalu kalau kata filem Malaysia, filem Melayu, end credit scene tu dalam 2 minit je. Habis. Dalam pelbagai department lah. Yes. Aku pun tak pernah lagi bila aku sampai set ada satu department, ialah tim director kan, satu spot. Lepas tu tim CGI satu spot, lepas tu tim stunt satu spot, tim wardrobe satu spot, makeup satu spot kan. Lepas tu tim yang menjaga artis satu spot. Semua ada truck masing-masing. Yang aku tak pernah pun berlakon dalam Hollywood punya set kan. Tapi macam Datuk Rosham cakap lah, kalau Hollywood macam ni, dan inilah dia. Betul. Inilah vibe dia. Sebab ramai orang yang betul-betul professional, yang kau rasa sebagai artis kan, kau dijaga dengan rapi. Macam aku sendiri pun, aku ada tukang masak tau. Memang next level sebab sebenarnya macam kalau kena jaga diet lah. Sebab kalau dekat Malaysia ni yang shooting dekat Malaysia, tapi bukan Malaysia punya ni, it's literally Netflix dengan ni lah. Sebab lu pernah kerja sekejap dekat Pinewood kan. Pinewood, yes. Pinewood dengan Pinewood Johor. Pinewood dengan Iskandar. Now dah Iskandar lah. Iskandar dan macam pernah terlibat dengan member yang dah buat cerita Vikings dulu kan. Vikings kan. So actually aku rasa kalau 1,000 orang, maybe Clawman lagi besar kot. Kan? Sebab yang sebab yang atas ni pun berapa ratus je. Yang atas ni berapa ratus je. Betul. Kalau dia Clawman 1,000, ini lagi besar daripada Hollywood actually. Kita ada kita dalam set director pun, kamera pun, kita orang ada splinter team. Sebenarnya ada time hari kita split. Team production split. So yang ni shoot yang ni, team A, team splinter shoot yang backup. So sebab kita orang nak kejar masa kan. So ada macam tu, sampai level macam tu lah. So macam tu berapa hari untuk the whole production settle? Total kita orang punya shoot days adalah 64 hari. 64 tapi hari. Campur off days kan, campur ada yang time yang bila kita orang dah confirm location tu tapi tiba-tiba tak confirm balik, problem kan. So total in a span of almost 3 months lah. Almost 3 months. Itu shoot days je. Kita backtrack, training lagi. Training berapa bulan? Training 5 bulan. 5 months. They want to get to the shape ke ataupun semua? Yang paling penting sebab untuk aku tak ada martial art background. Aku ni lebih kepada ke? Tak ada.
Sebab dalam filem tu tak menunjukkan betul. Because very fluid, very smooth. Ya. Alhamdulillah, aku berbayang juga part tu kan. Tapi aku ni sebenarnya more to sports. Aku daripada kecil aku dah maksudnya biasa main bola, main rugby kejap, dan aku banyak main ice hockey, roller hockey, inline skating yang lompat-lompat atas curve, curve tu kan. Then bila aku dah dewasa sikit, aku fokus ke bodybuilding, dan sukan-sukan ekstrim, macam apa tu hiking, benda-benda yang sporty lah. So basically stamina no problem lah. Stamina problem, ada basic lah. Ada basic, tapi still is a different ball game. Betul. Sebab fighting ni is about repetition, it's about stamina, tapi choreograph, it's about building muscle memory. Betul. So macam bila kau nak fight stance kau kena at certain point kan. Yang tu pun ambil masa lah untuk aku, especially kan, untuk dapatkan fight stance yang betul, kan, blocking. Bila kadang-kadang masa awal start dulu, bila aku tumbuk tangan aku ke bawah, so bila aku tumbuk tangan aku tak guard. So benda tu ambil masa nak belajar untuk muscle memory tu terima yang bila tumbuk tu tangan kena guard muka ni, takut. So ambil masa lah benda tu. So kita orang pula bukan belajar satu, belajar 4. Silat, 4 martial arts. yes. Okay. Number 1 silat, number 2 kickboxing. Itu more untuk striking lah. Kan nak tumbuk betul, tendang kan. Then jiu-jitsu, dan judo. Then on top of that choreograph fights. So dia orang ajar kita orang macam nak buat stun dengan betul. Bila kau terjatuh, kau nak kena roll betul, kan, kena roll ke belakang, ke depan, melompat ke kiri ke kanan. Then nak overcome certain things like heights, overcome fear of heights. Macam yang aku ni ada fear of heights. So ayolah, benda-benda macam tu yang belajar in 5 months lah. 100% semua buat sendiri. The stunts. Yang mostly yes, tapi ada yang betul-betul bahaya, kan, itu stuntman dah buat lah. Tapi ada juga yang time yang sepatutnya stuntman buat, tapi sebab camera angle nampak muka kantoi, tukar, aku kena buat. So mostly, tapi yang fighting 100% aku buat. So bila Nas cakap macam tu, apa yang aku boleh kata, benda ni aku perasan juga dekat dalam filem Strongman. I mean bila kata kita tengok filem fighting, based on aku punya experience, dia punya fighting tu kita nampak lebih kurang. Sebab mungkin most of apa fighting film diorang gunakan apa nama ni, consultant yang sama ke apa semua, kau Allah malam lah. But for Strongman ni kita boleh nampak dia lain. Dia punya intensity, dia punya intensity aku cakap dia punya impact semua tu, dia punya impact, dia punya bahasa dia semua tu, aku nampak dia berlainan lah sebenarnya. Kan? So kita tak macam kata, kita tak rasa boring time fighting tu sebab this is new. Kan? Okay, masa kita orang training kan, macam contoh aku dengan Remy Ishak kan, yes, kita dua belajar silat. Tapi buah dia diajar oleh orang yang lain. Dia punya apa, lenggok dia kan. So aku belajar lenggok macam ni. Ya, betul. So instructor lain ajar dia lenggok macam ni. Nampak different. Yang tu pun kita boleh tengok dekat trailer lah. Dia punya buka dia kan. So memang itu yang kita orang nak tekankan supaya tak nampak sama. Kan? And also ada progression. Macam bila fight dengan thugs, takkan nak bagi all out. Betul. So bagi biasa-biasa je lah kan. Energy level bila berlakon tu, takkan bila fight dengan thugs dah mengah. So dia kena lagi relax. Dan bila lawan boss, baru nampak the intensity tu. Boss fight, spoiler, best. Alhamdulillah. Dia nampak simple, tapi dia punya impact tu dapat rasa. Alhamdulillah. Dia punya permainan kamera semua tu memang terbayar. Yang ni aku respect Datuk Rosham lah. Sebab bayangkan umur dia. Betul, aku respect dia lah. Sebab di umur dia 68. Aku rasa kalau aku umur dia kan, aku rasa aku malas nak layan benda ni semua. Tapi kan 68 dia? 58, sorry. 58. Sorry bang. 58. So umur dia 58. Dia ni still datang. Training datang. Lepas tu bila disuruh buat, dia buat. Dia rolling semua kan. So aku tengok dia ni macam, dia punya energy, dia punya aura dia ni memang lain macam lah. Kan? Tu yang terdetik macam aku cakap kat dia, bang, saya rasa bang, saya nak jadi abang lah.
InsyaAllah, amin. Bila saya tua nanti saya nak jadi abang fit lah kan. Abang tak ada dia cakap no ke apa, membuat je kan. Betul, dia bagi watak apa pun semua dia tapau macam tu. Dia sebenarnya bukan Rosham no lah, dia Rosham yes. Rosham yes. Kau ajar semua dia buat. Ya. Tapi itulah apa nama tu, disiplin untuk pelakon veteran memang dahsyat lah. Yang aku pernah tengok macam kata Fazal Hussein pun memang dahsyat. Bila kata kalau kata time pergi set pukul 8 panggil, pukul 7, 6.30 dah ada dah. Dekat dalam kereta dia. Ya, sama kan? Masa tu kebetulan aku ada shooting dengan, ada photoshoot dengan dua-dua Fazal Hussein dengan Dato' Rosham Noor. Okey. Kan? Pukul 8 pagi benda semua, artis lain yang ni aku datang sebab studio tu dekat dengan rumah aku. Aku datang awal. Ada dengan awal dia. Kan macam Dato' Rosham Noor datang dulu. Dia berbanding dengan banyak pelakon-pelakon muda ni lah masa tu kan, dia datang. Ya betul. Dari segi call time dia tak boleh dikalahkan. Dia paling awal. Kan yang buat orang lain yang muda-muda ni semua kena sama. Okay, so ini soalan yang aku nak tanya lah. Sebab aku as a collector juga sebenarnya. So kita nak cakap pasal suit Clown Mac. So nak tanya, suit tu dia datang sebelum skrip ke ataupun selepas skrip? Okey. Kisah suit ni, suit ni direka oleh seorang insan ni bernama Rosh Faizal. So dialah orang yang antara orang pertama, dia dengan Anwari yang initiate projek Clown Man ni. So Rosh ni dia seorang komik illustrator. Okay. So dia dah buat blueprint tau. I see. Blueprint suit Clown Man. So dia cakap yang dia punya plan dia tak nak suit muscle suit. Dia tak nak macam Batman ke apa ke, dia nak macam tactical kan. Yes. So kisah dia bila dia dah buat blueprint ni, ini dia siap sebelum skrip tu siap. So bila diorang plan nak bawa blueprint ni untuk mencari costume designer, kan diorang pergi Bangkok. Okay. So bila diorang bawa blueprint ni pergi Bangkok, bila diorang dapat tahu quotation dia, kan diorang terkejut lah sebab memang besar bajet. Out of the world lah. Out of the world lah. So diorang fikir tak apa, diorang reverse balik ke Malaysia, cari designer dekat Malaysia, costume designer. So jumpa dengan seorang lagi insan ni, nama dia Dino. So Dino ni dia punya background, dia dah pernah buat Puteri Gunung Ledang. Okay. Lepas tu ada juga dia buat lepas tu dia ada juga buat busana untuk penyanyi-penyanyi macam Dayang Nur Faizah lah, untuk AJL semua. Okay. So dia approach. So legit fashion designer ni. Legit. Dia pun lecturer. Okay. Seorang lecturer. Dan dia street. Benar macam fikiran. Ya. Okay. Street. Dia pun kolektor. Alhamdulillah. Dia pun kolektor. Aku pernah pergi studio dia. Dekat studio dia lebih kurang macam ni. Siap. Siap. Dia ada satu booklet, buku besar yang ada semua X-Men punya illustration. Yang untuk dia buat guide ke apa kan. Ya. So okay, sampai kat dia, dia berminat lah nak buat semua kan. So buatlah prototype kan. So bila berjumpa dengan aku, kan Anwari beritahu aku ada masa sebulan untuk kecilkan badan aku. Macam tu sebulan je. Sebab lepas tu nak buat kostum tu ambil masa. Okay, so kiranya waktu tu stage tengah bulk up untuk reshape body ke ataupun actually dah shape body lah? Aku sentiasa aktif, pergi gym. So aku memang bulk lah masa tu. Bulky lah. So sebab sebelum tu aku buat projek, aku jadi komando. So memang saiz badan aku senang cerita besar. Ya, faham. So Anwari kata nak lean kan, nak kecil, sekecil yang boleh. Jadi aku decide untuk buang karbohidrat lah daripada diet aku. So aku makan telur dengan daging saja. So aku manage lah untuk dapatkan saiz yang sekarang lah. Dan bila hari untuk kostum measurement tu, Dino yang buat semua. So itulah saiz measurement yang aku kekalkan sampai habis shoot.